Okey, Assalamualaikum. Hari ni saya nak tunjukkan cara-cara tukar lampu kabin untuk Pro 2 Alza. Okey. Barang yang kita perlukan adalah ini, pencungkil lah. Shopee pun ada, kedai aksesoris pun ada jual ni. Okey. Mula-mula kita cungkilkan sebelah ni lah. Kita cungkilkan sebelah ni. Kita cungkil. Dah ada ruang kan? Dah ada ruang. Kita bawa ke bawah. Lepas tu depan ni cungkil dia. Dia tak patah sebab dia macam ni. Okey. Ni bab dia. Kita buka lawan arah jam. Macam ni rupa dia. Sebenarnya dari cungkil ni pun boleh, tapi kalau masa kita nak masukkan bab ni nanti, dia akan terkeluar. Dia boleh terkeluar. Jadi better buka housing ni sekali lah. Okey, cara buka bab dia ni, cabut dia macam ni. Simple. Okey. Cara masukkan dia, masukkan je lah. Masukkan. Okey. Okey. Ni ada telinga kan, nampak kan ada telinga. Ada telinga. Dan ni pun ada telinga juga. Tepi dia. Masukkan telinga dia. Masukkan telinga, masukkan dan pusing ikut arah jam. Lepas dah masukkan, kita cek lampu. Okey, berfungsi. Dan sama juga untuk sebelah ni. Cara buka dia lawan arah jam. Lawan arah jam. Lepas tu bukalah bab, buka, masukkan balik. Dan nak masukkan dia sama juga tadi. Ada telinga. Ni pun ada telinga. Okey, masukkan. Dan pusing ikut arah jam. Okey, kita cuba. Okey, bernyala. Alright. Cara nak masukkan housing ni pula ke dalam. Ni. Yang dua depan ni dulu, yang kecil. Ni besar dudi. Last sekali. Kita masukkan dulu depan macam ni. Dan sebab atas dia clip dia macam ni kan. Dia clip dia macam ni. Boleh. Okey, masukkan dan tekan dia. Okey. Settle. Alright. Okey, lampu kabin di tengah-tengah pula, di belakang. Kita cungkilkan sebelah tepi ni dulu. Tepi ni kita cungkil. Okey, biar dia dekat dengan pin. Dan sebelah pula. Alright. Dah terbuka. Dia mesti tepi pin ni. Tepi pin dulu yang kita buka. Dan untuk cabutkan bab dia, cabut dia macam biasa. Dia memang jenis macam ni lah. Okey, masuk. Dia jenis T10. Masukkan. Cuba. Okey, berfungsi. Untuk masukkan ni pula, kita masukkan yang terbuka dulu. Ni sebelah ni kita buka dulu, sebelah besar ni. Okey, dah kita dah masukkan. Kita just tekan. Kita just tolak pergi belakang. Tolak je. Ni pun sama. Okey, fit. Cun. Okey, try. Okey, hidup. Okey, lampu belakang ni pula lampu bonet. Guna yang kecil ni. Guna yang kecil je. Cungkil di depan sini. Okey, ni yang kira paling senang lah, lampu belakang. Okey. Nak buka dia, cabut je. Dia jenis yang macam ni.
Okey, masukkan je. Okey. Dan nak masukkan ni, kita masukkan yang belakang ni dulu. Yang sini kita masukkan. Lepas tu yang depan. Okey, pin je. Okey geng, inilah rupa review lepas pasang. Kira terang lah. Okey. Dalam kereta terang. Ni pula dalam bonnet. Kira boleh lah terang kan. Semua boleh nampak. Mantap.